Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Okey, untuk rekod penyesuaian bank ataupun bank reconciliation statement, tuan-puan boleh mengikut arahan seperti yang telah diberikan, iaitu kita mula baru, kita isi maklumat, padankan transaksi, pastikan kosong dan selesai dan cetak. Okey, sebagai contoh penyesuaian, saya cuba pilih bagi tabung-tabung yang ada. Sebagai contoh tabung bulan 2, saya masukkan baki penyata dan tarikh pada statement Ogos dan sebagainya. Sebagai contoh Ogos. Okey, dan baki awal saya letakkan 1000 saja dan baki awalnya adalah 500 sebagai contoh. So maklumat baki penyata dan baki awal perlu didapatkan daripada bank statement yang diberi oleh bank. Okey, mulakan penyelesaian kesemua transaksi yang ada pada bulan tersebut yang dipilih, iaitu bulan Ogos akan dipaparkan. So tuan-puan perlu tik ataupun klik yang mana transaksi yang ada dalam bank statement. Okey, bagi transaksi yang tiada dalam bank statement bermaksud transaksi belum lagi diproses. So hasil akhir sekali tuan-puan perlu memastikan baki yang telah dijelaskan adalah kosong. Maksud perbezaan ni akan jadi kosong, barulah kita boleh proceed kepada selesaikan penyelesaian. So akan selesai penyelesaian bagi bulan tersebut.